Okey. Hari ni kita nak try Tafufa Abatan dengan Mokjah. Tafufa dia pergi ke mana? Pergi ke Tafufa lah. Jangan pergi kat lain-lain. So, dia ada dua perisa, Keladi dan apa ni? Nisir. Kita bubuh sekali lah. Oh, berpenuh. Dan satu lagi, kita berpenuh juga. Kita terawat Nisir dulu lah ke mana dah. Nisir dia. Kita gau, kasih sebati. Ya, kalau saya awak nak dengar ke, dia bunyi lagu mana? Dia bunyi. Oh, sedap ini saya dia weh. So, kita tengah Keladi pula. Gau, kasih sepati. Memang puas hati lah makan Tafufa dengan lembutnya, dengan rasanya. Yang mana ingin dapat ke Tafufa yang paling sedap sekali? Korang boleh lah. Roger Abatan dengan Mokjah dah. Audi dah try? Anda bila lagi? Selamat mencuba.